Melayu ketinggalan dalam sains teknologi. Jom berkenalan dengan 3 otak geliga Melayu yang dunia tabik spring sampai Mak Saleh pun cari jurnal diorang buat rujukan. Pertama, Profesor Dr. Abdul Latif Ahmad dari USM. Dia ni pakar teknologi membran. Kalau bab tapis air sisa industri dan gas, nama dia top 1% saintis dalam dunia. Kajian dia jadi kitab rujukan engineer antarabangsa. Kedua, Profesor Emeritus Datuk Dr. Asma Ismail. Korang pernah dengar Typedot? Tu alat kesan demam kepialu pantas yang selamatkan ribuan nyawa dekat negara miskin. Ya, itu hasil tangan dia. Ketiga, Profesor Datuk Wan Ramli dari UKM. Sebelum orang sibuk pasal kereta elektrik dan hidrogen, dia dah kaji pasal fuel cell berdekad lamanya. Dunia tengah kalut cari tenaga hijau sekarang, kajian dia lah yang jadi rebutan. Jadi tolonglah buang mentaliti jago kampung tu. Orang kita dah lama main level global. Cuma kita je yang kena rajin membaca sikit. Siapa lagi saintis power yang korang kenal, tag nama diorang kat komen.